Kalau hampa malas sangat nak memasak dan basuh pinggan tapi still nak makan makanan yang sedap, memang hampa kena try this one pot meal rice cooker style ni. Especially untuk bujang ataupun yang nak prepare untuk sahur nanti. So, jom kita start. First kali kita perapkan dulu ayam kita ni dengan sos tiram, kicap manis, sesame oil, sedikit black pepper, masukkan chicken stock sikit and last kali garam. And then gaulkan dia sebati, perapkan dia around 15 ke 30 minit macam tu. Sementara kita nak tunggu ayam tu perap, yang belum ada garlic oil, kita buat dulu garlic oil, cincang bawang and goreng je macam biasa sampailah jadi golden and naik aroma wangi macam tu. And last kali kita campur je semua bahan dalam satu rice cooker. Masukkan beras, masukkan butter, garlic oil yang kita dah goreng tadi and daun bawang untuk nak bagi tambah lagi aroma. Perasakan dia dengan black pepper and secubit garam. Ayam yang kita dah perapkan tadi tu, jangan lupa pula ambil masukkan sekali dalam rice cooker, biar dia masak sekejap and done. Dah siap. Hampa tengoklah tu hasil dia. Ayam dia juicy, lembut and nasi dia pula berperisa and sedap sangat. Lepas tu waktu nak makan nanti, hampa boleh potong ayam tu and letak garlic oil yang kita dah goreng tadi, letakkan cili oil nak pedas sikit, masukkan daun bawang and last sekali kita pakai timun untuk kita punya sayur. So tu je untuk resepi kali ni. Yang tak mau renyah tapi nak makan sedap, boleh try resepi ni. Kalau nak lagi banyak resepi, boleh cepat-cepat follow.